kasih. Sebelum itu saya ingin berkongsi sedikit berkenaan dengan penubuhan Jebab Sarawak. Untuk makluman, Jebab Sarawak telah ditubuhkan pada 1 Ogos 2015 dan juga telah mula beroperasi sepenuhnya pada Januari 2016. Okey, untuk fungsi utama untuk mencapai visi dan misi Jabatan Bekalan Air Sarawak, kami berperanan untuk mengurus, mengoperasi dan menyelenggarakan sistem bekalan air di bidang kuasa Jebab Sarawak. Di samping itu, kami juga merancang, mereka bentuk dan membangunkan sumber air mentah dan juga sistem bekalan air di Sarawak. Yang ketiga adalah untuk merancang, membangun dan menyalurkan bekalan air bersih dan berkualiti di kawasan luar bandar, dan seterusnya membantu pihak berkuasa air negeri dalam mengurus dan menguatkuasakan ordinan air serta peraturan yang berkaitan di Sarawak. Dari segi perbezaan dengan pihak Sibu Water Board, laku management ataupun Kuching Water Board, Jebab Sarawak lebih mengutamakan bekalan air di luar bandar, dan untuk laku Sibu Water Board dan Kuching Water Board lebih tertumpu untuk membekalkan bekalan air di kawasan bandar. Cabaran utama yang sering dihadapi oleh Jabatan Bekalan Air Sarawak dalam membekalkan bekalan air bersih di kawasan penaman adalah, yang pertama adalah dari segi infrastruktur yang sedia ada yang telah lama dan usang, di samping teknologi yang juga telah lama. Ini telah menyebabkan kecekapan penguranan dan pengairan air terhad dan juga menjejaskan kestabilan bekalan air di luar bandar. Yang kedua adalah dari segi faktor geografi. Seperti yang kita sedia maklum, Sarawak ini amat luas sekali. Kawasannya luas di samping terpencil dan juga berbukit. Kebanyakan tempat-tempat ini hanya akses melalui jalan balak ataupun sungai, dan ini menyebabkan kos pembangunan dan penyelenggaraan operasi bekalan air di kawasan ini amat tinggi sekali. Yang ketiga adalah dari segi cabaran sumber air mentah. Kita di Sarawak ini mempunyai kekurangan sumber air mentah yang berkualiti, terutamanya di kawasan coastal area, dan juga menjejaskan bekalan air berterusan kepada penduduk. Untuk makluman semua, pelbagai jenis program telah dirancang dan telah dilaksanakan oleh Jabatan Bekalan Air Luar Bandar Sarawak. Yang pertama adalah program pencegahan vandalisme. Program ini adalah usaha yang telah diwujudkan oleh Kementerian Utilities dan Telekomunikasi Sarawak, disokong oleh agensi-agensi bekalan air. Fokus utama adalah isu kerosakan infrastruktur bekalan air. Dilancarkan untuk makluman, program ini telah dilancarkan Yang Amat Berhormat Premier Sarawak pada 3 Julai 2024. Dan program ini akan diteruskan untuk setiap bahagian di Sarawak, melibatkan pelbagai agensi di bawah kementerian, termasuklah Jebab Sarawak, operator air yang lain, pihak ACB dan pihak telco yang lain. Objektif program ini adalah untuk meningkatkan kesedaran tentang kesan negatif vandalisme terhadap sistem bekalan air. Di samping itu juga, pihak Jebab Sarawak juga telah menganjurkan program kempen jimat air bersama komuniti. Inisiatif ini adalah untuk mengalakkan amalan penjimatan air dilaksanakan di seluruh Jebab Sarawak bermula 2024. Tahun ini kita perluaskan program ini dengan penlibatan pelbagai komuniti, pelajar dan juga orang awam. Aktiviti interaktif untuk meningkatkan kesedaran pengguna air secara efisien telah kita anjurkan di bawah kempen jimat air bersama komuniti. Di samping itu juga, last year kita telah wujudkan satu platform baru di FB Jebab Sarawak, iaitu Kitab Tauksi. Platform ini adalah untuk penyebaran informasi berkenaan dengan program-program pembangunan yang telah dilakukan oleh pihak Kerajaan Sarawak melalui agensi Jebab Sarawak. Ini adalah untuk memberi pendedahan kepada orang awam tentang fungsi Jebab, perkembangan terkini projek-projek bekalan air yang telah dilaksanakan, langkah-langkah penggunaan air secara lestari dan juga pelbagai kempen-kempen lain yang kita anjurkan di Jebab Sarawak. Untuk makluman semua, setakat Januari 2025, status liputan bekalan air luar bandar Sarawak adalah 75.5%. Kita telah mencapai 70.5%.
Kalau kita bandingkan dengan the overall liputan air di seluruh Sarawak adalah 85.4%. Ini meliputi kawasan luar bandar dan juga bandar. Untuk kawasan bandar, seperti yang kita sudah maklum, kebanyakan kawasan-kawasan bandar telah mencapai hampir liputan penuh berkenaan air, iaitu 99%. Alhamdulillah, sejak tahun lepas kita telah melaksanakan hampir 875 projek yang diluluskan di bawah Kerajaan Sarawak dan juga Kerajaan Federal berjumlah 14.7 bilion. Setakat hari ini, kita telah menyiapkan projek hampir 642 projek telah disiapkan. Tahun lepas juga saya ingin kongsikan dari segi perbelanjaan pembangunan yang telah kami capai di Jebab Sarawak, kita telah mencapai hampir 94.4% perbelanjaan pembangunan untuk negeri Sarawak. Untuk mencapai liputan air penuh pada 2030 seperti yang terdapat di dalam PDCS 2030, pelbagai inisiatif ataupun program akan dilaksanakan oleh Jebab Sarawak. Yang pertama adalah pelaksanaan Sarawak Water Supply Master Plan dan Sistem Grid Berkenaan Air Sarawak, iaitu pembangunan loji-loji baru dan juga integrasi sistem berkenaan air luar bandar di seluruh Sarawak. Samping itu adalah program penggantian paip baru yang seperti yang saya sebutkan tadi untuk mengurangkan air tidak terhasil dan juga meningkatkan kecekapan agihan air di sistem berkenaan air Jebab Sarawak. Di samping itu, kita juga akan menjalankan peningkatan kapasiti loji luatan air dengan pembinaan dan juga penaik tarafan loji-loji untuk memastikan berkenaan air bersih mencukupi. Dan seterusnya adalah penggunaan teknologi pintar untuk pemantauan tekanan air dan juga sistem agihan untuk memastikan respon yang lebih pantas kepada setiap aduan-aduan yang telah dikemukakan oleh pengguna air Jabatan Berkenaan Air Luar Bandar Sarawak. Dan yang terakhir adalah pelaksanaan sistem Alternative Water Supply SAWAS, Sarawak Alternative Water Supply SAWAS, yang ini akan memastikan bekeran air bersih ke kawasan-kawasan terpencil melalui sistem alternatif. Program ini akan dapat memastikan pada tahun 2030 kita mencapai liputan penuh berkenaan air bersih ke kawasan luar bandar Sarawak.